Setiap orang ni ada impian. Impian dia kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar. Impian yang kecil ini selalunya macam-macam lah. Nak itulah, nak inilah kan. Sebenarnya macam-macam. Tapi setiap orang ni ada impian untuk pakai kereta. Kadang-kadang impian untuk pakai kereta, kita tak boleh terlampau fikir yang kereta ni suatu benda yang besar. Contohnya, kita punya gaji 2,000 tapi impian kita nak pakai Honda Civic. Dia bukan macam tu. Impian ni dia ada level-level dia. Mungkin impian pertama kita pakai Saga, impian kedua kita upgrade pakai X50. Mungkin impian ketiga kereta kita, mungkin kita pakai Honda Civic. Mungkin macam tu. Dan setiap impian ni dia ada level-level. Jadi kalau bergaji 2,000, boleh berimpian besar tu tak apa. Tapi kalau bergaji 2,000 ni, impianlah yang kecil sikit, kita ambil Proton Saga. Sebab Proton Saga sempena bulan Oktober 2025 ni ada 4,000 rebate. 4,000 rebate ni dapat buat apa benda? Sebagai down payment boleh, sebagai refund cashback boleh. Jadi cepat-cepat Roger lah sebelum terlambat. Bye.